Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syarif Darajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, kita ucapkan selamat apabila Persib Bandung telah pun menjuarai Liga 1 Indonesia 2024-2025 guys. Jadi hari ni kita nak buat react kepada satu video daripada channel Dimas V ada satu video yang telah beliau compilkan, iaitu beliau telah compilkan satu video berkenaan dengan highlight 54 gol daripada pekan 1 hingga pekan 31 sehingga Persib menjadi juara. Ada 54 gol. Kita nak react setiap gol-gol tersebut guys. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, itu dia. Ini pekan pertama Persib menang 4-1 PS biak. Oh, itu dia gol pertama. David Da Silva. Masa ni David Da Silva 2 gol, Beckham Putra 1 gol dan juga Ciro Alves 4 Pekan pertama sudah 4 gol. Tanda-tanda juara guys. Itu dia. Oh, itu dia. Beckham Putra guys. Flying header. Oh. Cross yang cantik daripada Ciro Alves. Tandukan yang dilakukan oleh Beckham Putra. Flying header guys. Ke papus kena tiang. Seterusnya Ciro. Mantap. Terbaik Ciro. Itu dia. 2 pemain dilepasinya. Mantap ke kanan ke kiri dan terus dengan shoot yang padu guys. Ciro lagi memberikan peluang mengumpan kepada David Da Silva. Telah menjadikan 1 gol dan juga 2 umpan daripada Ciro Alves. Itu dia tapping. Seterusnya ini pekan kelima. Ini yang terbaik pekan kelima di mana 2 gol. Ini Tyrone Del Pino menjadikan 2 gol guys. Cantik. Lagi sekali gerakan yang cantik guys. Tyrone Del Pino. Mantap. Ciro lagi sekali menjadi pengumpan guys. Assist yang banyak daripada Ciro Alves. Itu dia guys. 2 gol daripada Tyrone Del Pino. Ini pekan ke-7 di mana Persib seri dengan Arema. Woi. Wow, itu dia guys. Dimas Darajat. Mantap jaringannya. Mantap guys Tapi sekali lagi hantaran daripada Ciro Alves. Kita tengok. Ini pekan ke berapa tak ada tulis pula. Oi. Ciro, bukan Ciro, David Da Silva. Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino. Ini pekan ke-8. Persib menang lawan PSIS Semarang. Tu dia. Gustavo Pekan ke-9 masa ni. Gustavo Perangka. Mantap. Tengok dia melompat tinggi guys. Mantap. Ini pekan ke-10 di mana Persib mengalahkan Persija Jakarta guys. Gol daripada Dimas Darajat. Ini epic guys, epic. Ini betul-betul El Clasico Liga 1 Indonesia. El Clasico Liga Indonesia guys. Itu dia Ryan Kurnia. 2-0. Seterusnya kita akan tengok pekan ke-12 di mana Persib imbang dengan Madura United. Kita lihat Ciro. David Da Silva. David Da Silva. Bukan, Tyrone Del Pino guys.
Beckham. Baik. Setting yang baik kepada Adam Alis. Lagi-lagi Ciro Hiji. Ini Persib pekan ke-14 guys. Persib mengalahkan Persebaya dengan jaringan 2-0. Edo Febriansyah ini. Edo. Memang cantik gol Edo. Edo Febriansyah. Itu dia selebrasinya. Mantap. Ini pekan ke-14. Mantap, tengok guys. Mantap gol dia. Ciro pula. Bola dia. Tetapi kerja keras daripada Ciro membuahkan hasil guys. 2-0. Kita lihat seterusnya. Ini Persib lawan KDR apa KDR? Persib Kendiri. Ini pekan ke-16 KDR. Persib mengalahkan Persib Kendiri. Ini gol pertama daripada Gustavo Franca. Gustavo ke? Ini dia gol daripada tu dia. Siapa ni? Tyron Del Pino. Mantap. Okay, seterusnya pekan ke-18 di mana Persib imbang dengan Semen Padang. Kita lihat ni dia. Gol dia. Tapi shooting yang pertama tu guys daripada Mark Klopp muntah bolanya, disudahkan oleh Ciro Alves. Mantap. Tengok ni. Memang kencang guys. Seterusnya ini pekan ke-19. Gol oleh siapa ni guys? Ciro Alves lagi. Yang kali ni Persib menang lawan Borneo guys. 1-0. Mantap. Okey, seterusnya pekan ke-20. Gol daripada David Da Silva. 2-1 guys lawan PSS Sleman. David Da Silva tadi. Itu dia. Tyron Del Pino jauh guys daripada tengah padang. Tengok membias kepada pertahanan. Tapi tendangan daripada Tyron. Ini pekan ke-22 di mana Persib lawan Malut United. Ini dia gol. Bicycle kick Ciro Alves guys. Mantap. Ni dia, kita lihat. Mantap guys. Okay. Gol David Da Silva. Tenang saja dia 1-by-1 dengan keeper guys. Pekan ke-23. Mantap. Okey, kita lihat seterusnya highlight pekan ke-24 di mana Persib menang lawan Barito Putra. Itu dia gol pertama daripada Gustavo Franca. Gustavo guys. Antara daripada Tyron Del Pino. Itu dia, kita tengok. Ini gol Mark Klopp.
penalti aku rasa ni. Oh, itu dia. Ciro dijatuhkan. Woi, ini memang penalti guys. Itu dia. Sikat daripada Mark Klopp. Seterusnya kita lihat highlight untuk pekan ke berapa ni guys. Pekan ke 29 lawan Persis Solo, di mana Persib menang 1-0. 1-0. Oh, itu dia guys. Siapa ni? Dimas. Bukan, Tyrone lagi. Banyaklah Tyrone Del Pino guys. Wow. Lihat hantaran kepada Ciro hantar ke dalam, tapi tandukan daripada Tyrone Del Pino guys. Tengok, kencang guys. Pekan ke 30 ini dia seri dengan imbang dengan Bali United. Kita lihat siapa yang menjaringkan golnya. Gustavo Franca dengan volley di depan gol guys. Mantap. Ini pekan ke 30. Kita lihat Beckham dengan itu dia guys. Itu dia. Okey ni guys, penentuan juara ni guys. Tapi ini belum juara lagi, tapi ini dia pekan. Siapa ni? Tyrone lagi. Mantap, Tyrone Del Pino. Yang ini pekan ke 31, di mana Persib imbang dengan BS Biak. Dengan jersey berwarna hijau ni. Aku tak pernah nampak lagi guys jersey ni. Okay. Smart juga 31. Pekan ke 31 ni guys. Kita lihat Tyrone Del Pino dengan free kick yang sangat indah guys. Okey, kita nak lihat ini dia. Ini pekan ke 32 guys. Ini yang baru guys Yang baru ni. Adakah ini jaring ketinggian ke 32? Aku pun tak berapa pasti guys Itu dia. Itu dia. Jaringan daripada Tyrone Del Pino. Adakah Tyrone Del Pino guys? Kita lihat. Del Pino lagi. Ni gol ke 33. Itu dia. Free kick daripada Tyrone lagi. Hebat lah Tyrone ni. Seterusnya gol ke 34. Itu dia guys. Castaner Castaner ni pemain mana Pemain import ke guys? Jarang aku tak kenal Castaner ni guys. Okey, ke 35 kita lihat Ciro Alves. Kita lihat. Mantap. Kali ni menang lawan PSM Makassar guys. Gol ke 36 Persib lawan PSIS Semarang. Itu dia Nick Kupers. Jarang-jarang dia menjaringkan gol guys. Nick Kupers. Ini dia El Clasico lagi, Persib lawan Persija guys. Aku rasa ni seri ni. Kad merah ni, kad merah. Ni dua imbang dua-dua, di mana wasitnya daripada Malaysia guys. Nick Kupers. Tengok guys. Masya Allah guys. Seperti peluru guys. Masa ni bangkit Persib. David Da Silva lagi cantik guys.
Oh, itu dia chip Macam mana dia boleh buat tu guys? Okey, kita lihat seterusnya highlight. Oh, yang ni walaupun tewas guys walaupun kalah ni, tapi satu jaringan daripada Ryan Kurnia guys. Kita lihat macam mana jaringan dia. Oh, indah guys, indah. Volley. Kita lihat seterusnya gol ke-40. Persib gol pertama daripada Nick Kuipers ke apa ni? Nick Kuipers guys. Oh, mantap lah. Okay, seterusnya gol daripada Ryan Kurnia. Oh, dengan lonjakan yang tinggi guys. Mantap. Gol ke-3 pula. David Da Silva. Oh, kencang. Mantap guys. Adakah offside? Tapi telah dicek semula guys. Gol. Seterusnya guys. Oh, Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino Oh, Beckham jaringkan 2 ni. Baik, itu dia. Ciro mengumpan Beckham. Beckham lagi. 2 gol daripada Beckham. Seterusnya guys. Beckham menjadikan 2 gol. Seterusnya kita lihat. Yang ni imbang. Oh, penalti guys. Tyrone lagi. Mantap lah Tyrone ni guys. Tyrone 2 gol. Memang prolific lah Tyrone Del Pino kencang. Kita lihat Persib 2 Bali 1 guys ini. Kita lihat. Woi! Gol gila lah. Gila guys. Mantap guys. Gustavo. Kali ini unggul 2-1 atas Bali United.
Alright guys, itu dia. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Dimas V ni guys. Dimas V, beliau telah compilekan semua jaringan-jaringan ataupun highlightnya. Aku pun tak pasti. Tadi aku katakan pekan ke berapa guys. Sebenarnya bukan pekan ke berapa tu. Itu adalah nombor jaringan ataupun jumlah jaringannya lah daripada setiap highlight tu. So mohon maaf guys. Tapi itu dah goal-goalnya guys hingga pekan ke 31 sehinggalah Persib juara guys. Alright guys, jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum guys.